Boleh tak kalau saya tak nak fikir pasal ekonomi? Tak boleh tuan. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab okey, saya bagi contoh. Kalau kita tengok zaman ayah kita dengan gaji kurang daripada 1,000, mereka masih boleh survive. Tetapi sekarang ini, walaupun kita dengan isteri bekerja, gaji untuk satu rumah pun berlipat ganda kalau berbanding dengan generasi sebelum ini, tetapi masih tak cukup duit. So pasal itu, ianya penting untuk kita belajar sedikit tentang ekonomi, sedikit tentang kewangan. Sebab ini adalah ilmu yang sangat penting. Kalau tak, contoh Ustaz, saya pernah dengar cerita ni. Government servant, orang kerja government, gaji 2-3 ribu, tapi boleh pinjam beratus-ratus ribu. Cuba bayangkan. And this one, walaupun kerajaan dah bagi peningkatan gaji, masih tak cukup. Masih tak cukup. Jadi so maksudnya dia bukan masalah gaji tinggi ke gaji rendah, tapi Pengurusan Wan. pengurusan kewangan. Okey, faham. So maksudnya nak saya walaupun jauh daripada ekonomi kewangan, nak tak nak kena ambil tahu jugalah. Sedikit lah, at least sedikit lah. That's why kena baca buku. Kena pakai buku.